Alright guys, so hari ni pemburuan kedua, hari kedua kita memburu siakap putih di spot ni. So semalam aku nampak berada sebelah sana dia ada bawa lah seekor anak, nampak lah ada naik seekor ke 2 ekor macam tu siakap putih. So sini semalam aku sekejap je try, tak dapat sebab sangkut putus, aku balik lah. So macam biasa kita akan repeat lagi. Dan setup untuk hari ni macam biasalah, semalam juga. Cuma hari ni aku menggunakan jihad daripada Ninja. Okay, jihad daripada Ninja 3x strong, 3 kali strong. Yang ni 7 gram 7 gram saiz 40. Nampak cantik lah. Depan dia macam diamond. Aku nak try. Dan aku pairkan dengan ni lah, macam biasa Suntec Hogi. Okay, color hijau luminous ni. Yang biasa untuk hari ni aku menggunakan rod singgahan lah, custom. Okay. Poundage dalam 612. Dari macam biasa ada barat MG7. Line aku menggunakan Sogo Liang 22 LB. Okay. Leader Maxima lah. Maxima 40 LB. Bismillahirrahmanirrahim. Start day. So aku sebenarnya tengah mencuba lagi timing ikan siakap putih ni makan. Sebab kalau tengok kat sini setengah laju, tapi ni dia macam teluk lah, slow. So kita try, mungkin ikan akan cuba berkumpul dan ambush ikan kecil lah dekat tepi ni. Ni macam dia punya pit stop lah, RNR. Okay, so kita cuba tengok. Sebelum ni dekat spot ni juga aku turun, masa tu air dah surut. Dah surut lah, separuh surut. Dan aku main sampai Jalan Pasang. So memang tak ada juga sambaran siakap putih, yang ada siakap merah. And then semalam aku tengok berada tu dia dah sampai awal sini. So aku nak cubalah, mana tahu dia main air besar kan. Mana tahu siakap putih dia nak kena air besar. Sebab aku tak pasti juga. Aku sebenarnya baru nak cuba-cuba macam siakap liar land base ni. Lepas tu tengok video Poji, video yalah caster-caster lain berada yang kat sini, semua macam diorang turun main daripada air surut besar sampai air surut dan Jalan Pasang. So kebiasaannya tu memang timing dia lah. Cuma ada tak ada dia, and then rezeki dengan bukan rezeki lah. Yang penting cuba lah, tengok kalau ada.
strike. Strike. Bulan. Oh. Strike. 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 Tak tahu ikan apa. Oh, BBMJ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, strike yang pertama syakak merah kan. Menggunakan JH Ninja dan juga SP Suntec lah. So ini wajib tapau. Strike, strike. Siapa ni? Jenaha. Baby jenaha. Oh, bulan tak? Yang bulan. Ada lagi anak-anak anjing ni. Rasa tutup. Kalau semat tak kena. Tahu lah anak MJ kan, anak tanda. Gaya macam anak MJ. Sisa tapak tangan tu. Tapi ambil tak kena. Okay, tak kena lah. Ambil belakang ke. Kena lagi, kena lagi. Ni tadi ni cuba mencuri. Alhamdulillah, strike yang kedua. Alhamdulillah. Ada lagi. Oh, monyet semalam ni.
Sorry ya geng, MJ yang ketiga off camera. Mana tadi ada belanak tepi aku, tepi-tepi batu tu kena ambush. Aku ingatkan apa, lalu ke, sajalah try baling. Sekali baling-baling dia ambil. Tak, off camera lah tu. Aduh, jadilah strike yang ketiga. Lagi. Alhamdulillah. Syukur hari Jumaat. Rezeki. Alhamdulillah. Oh, MJ yang keempat. Ya ada bawah tu, duduk ambush je. Kena ambush lagi apa belanak. Syukur lah. Oh, cakap merah lagi ke? Alhamdulillah. Yang kelima. Alhamdulillah guys. Cakap merah yang kelima. Alhamdulillah. Saya sedap. So tadi sangkut guys. Hari ni dua biji SP cukai. Yang jihit apa buat guys. Tak apalah. Dah itu je. Itu tiba balik lah. Ada rezeki kita dapat guys. So je lah kot. Aku rasa tamat lah kita punya mancing untuk hari ni. Slow-slow lah. Air pun dah start pasang. Kita start balik lah. So ni lah rezeki kita. Alhamdulillah. Jom. Oh, alhamdulillah geng. Agak penat jugalah. Nasib baik alhamdulillah cuaca bagi kerjasama hari ni memang redup. So rezeki hari Jumaat lah kan. Memang redup gila rezeki. Dan alhamdulillah ni rezeki kita juga untuk hari ni. Okay, adalah sedikit sebanyak. Walaupun target kita Siakap Putih masih lagi kita cari-cari, masih lagi pending. Tapi alhamdulillah saya dapat juga rezeki Siakap merah ni. 1, 2, 3 dan 4, 5. Ada anak tanda lah seekor. Okay. So alhamdulillah
kepada yang berminat nak dapatkan produk-produk yang aku pakai, so link di description lah, okay. Itu saja kot untuk video kita hari ni. So jomlah kita balik dulu. Okay, kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Siap. Aku naik-naik tadi guys. Motor dah tumbang. Aduh, cukai lagi hari ni. Set mirror. Set mirror hilang terus. Sebelah je tinggal. Ni hancur. Dah patah. Hancur. Itulah guys, lagi ada mana-mana hari ni. So jomlah balik.